Hai semua. Okey, hari ni kita nak sembang pasal satu topik yang saya yakin sangat kita semua berdepan dengannya setiap hari. Kita nak kupas tentang seni komunikasi membina tapi dari dua sudut yang cukup unik. Satu dari hikmah kebijaksanaan Al-Quran dan satu lagi melalui lensa sains moden, iaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Matlamat kita hari ni nak satukan kebijaksanaan rohani dan sains minda. Jadi, kalau anda pernah rasa rungsing kenapa bila kita cakap A, orang faham Z, kupasan ni memang khas untuk anda. Jom kita selami sama-sama. Kita masuk bahagian yang pertama. Niat yang baik, tapi hasil dia terbalik. Cuba anda ingat balik situasi ni. Pernah tak anda sebenarnya berniat baik nak tegur seseorang, mungkin kawan rapat, pasangan atau rakan sekerja. Niat di hati tu memang nak tolong betulkan kesilapan dorang. Tapi apa jadi? Dorang tak ucap terima kasih pun. Sebaliknya dorang terus terdiam, tarik muka dan perlahan-lahan mula jauhkan diri. Anda pula yang tertinggal dengan rasa serba salah. Pelik kan? Kenapa niat yang suci murni boleh bertukar jadi situasi yang tegang macam tu? Sebenarnya kan, punca utama isu ni bukannya pada apa yang kita cakap. Mesej tu mungkin 100% betul dan tepat. Isu sebenar terletak pada cara kita sampaikan mesej tu. Cara penyampaian kita lah yang jadi penapis pertama sebelum sesuatu kata-kata tu sampai ke hati pendengar. Kalau cara kita tu agak kasar atau nampak macam nak serang pribadi, kebenaran yang kita nak bawa tu akan terus ditolak. Secara psikologinya, manusia akan bertindak balas pada cara dorang dilayan dulu, barulah dorang fikir pasal logik di sebalik kata-kata kita tu. Jadi, macam mana nak selesaikan perkara ni? Mari kita beralih ke bahagian kedua, iaitu melihat kepada prinsip qaulan ma'rufah. Dalam Al-Quran, ada satu panduan yang cukup ringkas, tapi sangat mendalam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-5, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Arahan ni sangat straightforward. Ia bukan sekadar suruh kita bercakap benar tau, tapi ia beri penekanan khusus untuk guna perkataan yang baik. Maksudnya, kebenaran tu memang penting, tapi membawa kebaikan dalam menyampaikan kebenaran tu, nilainya sama penting. Poin penting yang kita kena pegang kat sini adalah makna qaulan ma'rufah tu sendiri. Maksudnya bercakap dengan baik, bersopan santun dan yang paling utama, membina. Bila kita tegur seseorang, gol kita adalah untuk bina semula individu tu, bukannya hancurkan ego dia depan orang lain. Sebab tak semua benda betul tu kena disampaikan dengan cara yang pedih. Kebenaran kalau dibaling macam batu memang akan berdarah. Tapi kalau kebenaran tu dibalut dengan adab yang baik, ia akan merawat. Okey, sekarang mari kita tengok dari sudut psikologi pula dalam bahagian ketiga ni, iaitu pendekatan melalui NLP. Menariknya tentang sains NLP ni, ia sebenarnya sangat menyokong apa yang agama ajar. Dalam communication, NLP beritahu ada 3 faktor yang kita ada kawalan mutlak. Pertama, pemilihan perkataan. Adakah kita guna ayat yang membina atau provokatif? Kedua, nada suara atau tone. Benda ni crucial. Anda sebut perkataan terima kasih dengan nada ikhlas banding dengan nada menyindir. Perkataan sama tapi maksud dia berubah 180 darjah. Dan yang ketiga, keadaan emosi kita masa bercakap. Kalau kita tegur masa tengah marah, memang peratusan nak bertukar jadi serangan peribadi tu sangat tinggi. 3 benda ni lah yang jadi steering yang mengawal ke mana arah perbualan kita. Macam mana kita kawal 3 faktor tadi tu akan beri kesan langsung yang sangat kuat pada orang yang mendengar. Ia sentuh emosi dorang, adakah dorang rasa dihargai atau dihakimi. Ia bagi kesan pada keyakinan diri dorang, adakah dorang rasa masih ada harapan atau rasa diri tu dah tak berguna langsung. Dan akhirnya, ia tentukan sama ada dorang nak terima atau reject bulat-bulat mesej kita. Kalau emosi dan keyakinan dorang dah calar teruk, logik macam mana pun hujah anda, dorang memang akan tutup telinga. Ini membawa kita ke bahagian seterusnya. Mari kita kenal pasti kuasa tersembunyi yang ada dalam hanya satu ayat. Kadang-kadang kita terlepas pandang pada kata-kata yang pendek. Kita rasa macam, alah, sebut sikit je pun. Tapi hakikatnya, satu ayat ni ada magic dia. Cuba bayangkan, seseorang yang tengah lalui fasa paling down dalam hidup dia. Dia rasa gagal, penat, serabut. Tiba-tiba anda datang dan dengan nada yang lembut anda cuma cakap, saya tahu awak dah buat yang terbaik dan saya betul-betul bangga dengan awak. Satu ayat tu je kalau ikhlas mampu untuk tenangkan ribut dalam hati dia. Luar biasa kan kuasa qaulan ma'rufah? Bukan setakat tenangkan hati, satu ayat yang betul juga boleh jadi batu asas untuk bina semula semangat orang yang dah hancur luluh. Bila seseorang tu jatuh tersungkur, dorang selalunya hilang arah. Kata-kata yang tepat, kena pada masanya, berserta empati, boleh jadi macam tali yang tarik dorang keluar dari rasa putus asa. Percayalah, kata-kata anda boleh jadi percikan api yang hidupkan semula enjin motivasi dorang.
Tapi, dan ini bahagian yang agak berat untuk kita terima, satu ayat ni juga ada kuasa pemusnah. Kalau kita lepaskan kata-kata melulu tanpa fikir panjang, tak jaga tone suara, ikutkan sangat emosi marah, ia boleh tinggalkan luka yang sangat dalam. Luka dekat badan mungkin ambil masa beberapa minggu nak sembuh. Tapi luka emosi sebab mulut, ia boleh tinggal parut bertahun-tahun dalam kepala seseorang. Diorang mungkin kata diorang dah maafkan kita. Tapi percayalah, nak melupakan tu satu benda yang sangat susah. Jadi, jom kita cantumkan kedua-dua poin utama dari kupasan kita ni. Al-Quran bekalkan kita dengan asas moral, iaitu adab berbahasa supaya kita sentiasa memilih jalan yang baik. NLP pula datang sebagai alat psikologi yang explain secara teknikal macam mana bahasa kita tu bagi impak pada emosi dan penerimaan manusia. Bila kita gabungkan adab kerohanian dan kesedaran psikologi ni, kita bukan lagi sekadar bercakap kosong. Sebaliknya, kita dah mula menguasai seni komunikasi yang sebenar. Sekarang kita dah tiba di penghujung. Bahagian kelima, membina atau membinasakan. Kawan-kawan, setiap hari kita diberikan alat percuma yang sama, iaitu suara dan perkataan. Soalan yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan hari ini ialah macam mana kita guna alat ni. Cuba renungkan balik perbualan kita semalam dan apa yang kita akan cakapkan kejap lagi. Adakah kata-kata kita ni banyak membina orang sekeliling atau tanpa kita sedar, kita sebenarnya sedang menjatuhkan dorang atas tiket aku cuma nak jujur. Pilihan tu 100% ada di tangan kita. Gunakanlah anugerah kata-kata ni untuk cipta kebaikan. Okey, terima kasih sebab luangkan masa berharga anda untuk kupasan ni. Terus belajar, terus sebarkan benda baik dan kita jumpa lagi di sesi akan datang.